Bobo Boy. Sopan. Hello guys, hari ni aku nak tunjuk macam mana aku buat keris Bobo Boy sopan. Okay, kita akan tunjuk step by step macam mana nak buat benda ni. Cara yang paling mudah aku akan share kat korang. Okay, let's go. Okay, firstly korang kena ada template lah untuk buat keris ni. Kalau tak ada template memang tak jadi, keris ni memang jadi lain. Okay, korang kena tekap macam aku buat ni. Lepas tekap korang kena potong guna pisau yang tajam ni. Kalau tak tajam memang tak kemas nanti korang punya keris tu nanti. Okay, ni pula template kedua ya. Yang ni pula kena tekap dekat foam board. Macam tadi cardboard, yang ni foam board. Okay, untuk tekap pun step dia pun sama. Just pakai pen je, korang tekap dengan kemas. Dan potong pun sama, potong pun guna pisau yang tajam. Kalau tak tajam memang tak cantik benda ni. Buat sampai dapat 2 piece ya. Kiri dan kanan nanti kita akan tampal dia. Okay, untuk template yang ketiga ni aku tekap dekat box board. Tapi kalau korang ada idea lain, korang pun boleh ikut je, tak ada masalah. Okay, yang ni step dia pun sama, just tekap macam biasa. And then kena buat piece untuk kiri dan kanan juga. Okay, ni pula template yang keempat ya. Semua step sama je, just tekap and then potong juga. Korang kena buat 2 piece juga, sama macam sebelum ni. Kiri dan kanan juga nanti. Now kita akan susun satu persatu supaya korang lebih faham macam mana untuk kita gam dia nanti. Untuk gam dia pun nanti tak susah, jangan risau. Macam aku akan pakai hot glue gun. Jadi kalau korang tak ada hot glue gun, nak pakai gam uku ke apa ke pun tak ada masalah ya. Sebelum nak gam, aku nak tunjuk macam mana nak buatkan keris ni nampak lebih real lah. Okay, firstly aku akan guna belakang pisau ni. Belakang pisau ni akan gosok dekat ujung keris tu supaya dia dapat bucu yang lebih tirus. Okay, korang tengok ni. Baru dapat tirus keris tu pun nampak macam real pun. Jadi Bobo Boy sopan lepas ni. Kalau korang nak keris tu lebih tahan lasak, korang boleh letak gam gajah dekat tepi dia ya. Tapi hati-hati, gam ni memang cepat lekat ya. Okay, now kita color pula. Macam aku guna acrylic color brand Mary's ni. Aku beli kat Shopee je, satu botol baru RM3 lebih. Kalau korang nak link, aku boleh letak dekat bawah. Okay, untuk color ni memang tak susah lah. Aku rasa kalau suruh adik korang umur 3 tahun pun boleh color punya. Okay, now kita color guna gold pula. Ni color kedua, warna gold. Aku beli harga dia pun sama kot. Aku pun dah lupa sebab dah lama sangat beli, tapi tak habis-habis. Yang paling penting untuk color ni, korang kena color ada alas ya. Kalau tak ada alas, mak korang bising habis. Aku tak nak tanggungjawab ya. Yang ini pula dia punya kertas untuk bagi detail dekat keris tu ya. Sama je cara dia, tekap, lepas tu korang potong je, dapat 2 bahagian untuk kiri dan kanan. Okay, sekarang kita gamlah pula. Gam ni aku pakai hot glue gun lah. Sama macam aku cakap tadi, korang kena gam kiri dan kanan dia, ataupun depan dan belakang lah, lebih mudah faham. Gam ikut macam aku buat ni mesti akan jadi. Kalau korang tak ikut memang jadi lain lah, tak jadi keris. Aku takut jadi lain je. Yang ini pula detail untuk keris Bobo Boy tu yang kita dah potong tadi. Tampal sama juga depan dan belakang. Ikut je macam aku buat ni. Tampal elok-elok dan kemas. Yang ini pula kita kena gam dekat keris tu. Nampak tu? Dah nampak dah keris sopan ni. Memang cantik lah bila dah color guna gold ni kan. Nampak sikit meriah dia tu. Sekarang kita nak buat dia punya pemegang lah. Macam aku ni, aku buat guna aluminium foil. Cara dia mudah je, korang buat je bentuk aluminium foil tu sampai dapat bentuk macam aku buat ni. Dan color pun sama lah, color guna gold juga. Baru nampak matching dengan keris kita yang kita buat tadi. Color pun kena color sekata je. Kalau korang tak sempat minta adik korang buat pun tak ada masalah, boleh je siapkan ni, jangan risau.
Okey, lepas je dah kering, korang dah boleh gam lah. Macam aku guna hot glue gun gam dia. Tengok tu, lepas gam barulah nampak siapnya dia punya Bobo Boy sopan tu. Okey, thank you sebab tengok aku punya video. Thank you sebab like and subscribe. Jumpa lagi. Kalau korang nak apa-apa, boleh je komen kat bawah. Aku akan cuba buat. Okey, thank you.